Ini nenas. Kalau hampa nak tahu kami kedah kat mana kali ni, check it out. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita lagi dalam rancangan Redah Kedah bersama hos anda macam biasa, Mat Man. Okey, sekarang ni kita tim Redah Kedah berada di MD2 Botanic Cafe and Resort dekat Chanlun, Kedah. Di kawasan ni berkonsepkan agro pelancongan yang dikelilingi oleh ladang nenas. Di sini beroperasi di antara jam 11 pagi hingga 7 petang. Tutup hari Khamis. Okey, sebelum kita nak redah di kawasan MD2 Botanik ni, jangan lupa like, follow and share page Warta Kedah di TikTok, di Facebook, di YouTube dan juga di Instagram. Okey, jom kita redah. Luas no tempat ni no. Apa luas ni? Okey, nak tahu luas ke tak? Jom kita tanya owner tu. Luasan ladang ni MD Botanik seluas 15 hektar keseluruhannya yang dibuat pembangunan, bangunan restoran, chalet dan sebagainya 3 hektar. Yang tarikan utama adalah restoran. Kita namakan sebagai Skydeck Restoran. Dari sini dapat view yang di Bukit Bukau. Itulah tarikan utama di MD2 Botanik. Dan kita ada ladang nenas. Saya usahakan daripada asal lah, mula-mula buat tu ladang nenas, kemudian seterusnya akan buat aktiviti lain menjadikan dia sebuah resort yang komplit di utara Kedah. Yang menariknya di sini kita bawa naik pelanggan dengan bagi. Di atas bukit ni kita kumpulkan kepada fasiliti saja. Jadi kita nak wujudkan keadaan tranquility, ketenangan di atas ni. Di kereta semua park di bawah dan kita bawa naik dengan bagi. Bagi juga boleh ditempah untuk round ladang lah. Ada juga sungai. Di sini ada satu sungai yang mengalir air jernih. Tak besar tapi cukup untuk boleh mandi lah, boleh mandi dan merendam dalam sungai itu. Jadi semua ada lah di MD2 Botanic Resort ni, komplit lah. Kita ada bukit, ada dataran untuk tanaman nanas, kemudian kita ada sungai. Dan ATV tu buat masa ni kita ronda di kebun nanas ya. Dan separuhnya menyusuri sungai. Dan di sungai itu nanti ada tempat-tempat yang kita boleh singgah dan bergambar lah. Dan mungkin boleh turun mandi ataupun celup kaki kita merasai air sungai yang sejuk. Wah, elok weh. Weh, elok. Hello guys. Kat sinilah checkpoint yang akan nampak berhenti. Ayam dari sungai ni, daripada bukit, dia jernih, dia sederhana laju je lah. Sesuai lah untuk budak-budak. Yang penting air dia sejuk bro. Sejuk. Ya, kita sudah sampai. Kita buka kepada pengunjung lah. Kalau pengunjung nak ambil experience, nak pengalaman macam mana nak petik buah, bila berbuah kita boleh bawa pengunjung ke kebun dan kita belajar petik sendiri. Dan bukan saja petik buah, kita juga boleh belajar nak tanam, cara nak buat pemajaan, cara nak racun rumput, semua kita boleh buat demonstration. Okay guys, dekat kafe MD2 Botanik ni juga ada menyediakan produk berasaskan nenas. The fresh main daripada ladang kata. Contoh dia produk ni ayak berasaskan nenas ni 100% nenas. Dia juga ada dessert ni, ice cream cup ni dan popsicle lah. Okay. Selain tu kita ada produk-produk lain ataupun makanan-makanan lain yang berasaskan nenas. Contohnya macam udang masak nenas ni.
dengan ikan 3 rasa ni. Dia bernenas kot lah ni. So yang paling utama dia punya ni nasi goreng nenas dia. Hampa kena cuba, hampa kena try. Tapi kalau hampa tak berapa suka nenas ni, contoh dia makanan goreng-goreng lain yang tak ada nenas pun ada dijual kat sini jugalah. Kita nak tahu sedap tak sedap makanan yang ada di sini, jom kita test tengok. Okey, kita cuba udang dia dulu. Udang nenas jangan ambil banyak lah. Itulah. Orang kata tinggal kat orang belakang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Serius sedap. Sedap kan? Kita sambung makan lagi. At first macam awal tu jalan lalu Janang Sintok tu kan, tak expect pula akan ada janang kecil yang masuk tempat yang cantik macam ni. So kami macam wah, dah tadi janang kecil betul dah masuk sini, wah cantiknya kat sini, tak sangka macam ada tempat macam ni kat Changle. Alhamdulillah so far tadi saya order nasi ayam Tok Yu. SP saya punya makanan pun dia kata sedap. So alhamdulillah semua sedap. Di MB2 Botanik ni juga disediakan tempat seminar. Kalau hampa nak buat meeting pun boleh, hampa nak buat jamuan makan pun boleh. Yang disediakan ni kelengkapan yang lengkap dengan LED, TV dan PA system. Ada juga surau untuk lelaki dan perempuan, toilet pun ada. Dan paling penting sekali yang padu, ni view dia. Kita dah habis redah MB2 Botanik ni. So redah ladang dah apa semua dah. Sekarang kita check in. Kita tengok bilik ni cantik ke tak cantik. Kalau cantik, awesome. Penginapan kat sini harga dia bermula daripada RM200 hingga RM250. Boleh memuatkan 3 hingga 5 orang dan ada extra bed lah kalau lebih daripada tu kan. Dan yang pastinya owner kata kat sini akan ada dalam 2 atau 3 bulan lagi akan ada swimming pool yang infinity berkaca punya, yang terapung punya, yang pastinya baik punya bro. Okey, yang ni kita bawa balik. Kak ni, 5 kilo. Jom redah MD2 Botanic Cafe and Resort. This is where pineapple meets nature. Experience the hill, experience the view, experience the breeze, experience the food, experience Kedah. सबकी माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ. Hello. Hello, Mak Man. Ya bro. Besok jom ikut aku pergi breakfast, Mak. Apa dia? Tempat sejuk punya ni. Kat mana? Hang bawa baju sejuk tu. Oh, baju sejuk. Ha lah. Serius ah? Aku serius ni. Takkan nak murung hang pula tempat sejuk ni.